Akak! Aduh, Kak. power juga mula awak ni. Asal ni Kak. Ni nak tanya ni. Kat sini ada jual roti canai special tak Kak? Ada roti canai sarang burung. Hui. Ada Kak? Ya. Hui, boleh Kak bagi saya try boleh? Boleh? Nak satu Boleh? Okey, satu. Saya prepare sekejap, okay? Awak tunggu sana. Alright. Okey. Ni tak tahulah makan tikus ke apa. Busuk betul lah mulut. Akak! Ya. Mengumpat saya je Kak? Mana ada. Saya ni tengah busy ni buat tolong awak ni. Ni saya punya ke Kak? Ya. Oh, saya punya Oh, apa yang specialnya Kak ni? Wush. Nampak ni ada 2 biji telur. 2 biji telur? Ha. Yo. Tapi sikit. Nak hitam lah. Nak hitam? Ya Kak asal ni. Oh, ni special ni 2 telur ni Kak. Oh, hebat lah Kak ni. Mulut awak pun hebat sangat. Aku tak dah kenapa ni. Oh, kira-kira Kak saya tunggu luar Tunggu luar lagi bagus. Akak. Datang dah. Kenapa datang? Sajalah Kak, bosan nak duduk sana seorang-seorang nak kacau akak. Dah siap belum Kak saya punya ni? Dah siap ke belum? Dah. Datang pula. Kak kenapa ni? Akak buat apa ni? Nak letak apa ni? Saya ni nak letak ni. Apa? Kicap. Kicap ni Kak? Kicap. Akak ni murung je Kak. Okey tak ni? Tapi lagi okey kalau awak duduk sana. Ya, kenapa Kak? Tahu, nak wasyak. Mulut busuk? Ni white pepper. White pepper? Nah. Ambil ni. Lantak lah. Jangan Dah lupa siap gosok ni gigi, Kak? Okey. Ni Kak Ya, Roti. jangan lupa gosok gigi. Roti sarang burung. Ya, pergi gosok gigi. Okeylah Kak, terima kasih. Roti sarang burung. Mantap.